Setelah lamanya kami tunggu kontainer P8 ni turun acik-acik. Alhamdulillah hari ini dah settle. Satu kontainer kita dah siap turunkan acik-acik. Ini idea kenapa Angel paling excited kontainer P8 sebab kontainer P8 ni antara item yang acik-acik custom. Dan dengar baik-baik acik-acik, dia bukan sekadar item saja, tapi ini kepercayaan acik-acik terhadap kami semua, terhadap hasil kerja Kelang Bosijan. Inilah barangnya. Sekejap lagi Bosijan turun, dia akan unboxing untuk acik-acik. Dan ini dah settle dah. Ada lagi beberapa kontainer belum sampai. Dan apa benda penting yang Angel nak beritahu dekat acik-acik ni? Nampak tak pakai Angel ni? Kemah hampir selesai setup. Ada benda best yang kita orang nak buat untuk acik-acik. Acik-acik, sempena 10 tahun Bosijan Business dalam bidang perabotan, kita ada buatkan event untuk awal bulan 6, 1 sampai 10 hari bulan 10 hari berturut-turut. Kali pertamanya sebagai tanda terima kasih acik-acik. Dan tengok kemas ada tu yang berpacking-packing tu. Itu ada satu set macam ni, RM1,000 khas buat acik-acik. Paling tak sabar nak jumpa acik-acik. Acik standby tarikh, datang sini terus. Event 10 hari, ada meja makan 1,000 lebih, ada set kerusi macam ni 1,000, ada debit 800. Standby. Datang sini tau cik, jangan beli online. Angel tunggu acik-acik kat sini. Mana acik-acik? Type je gudang Bosijan.